Hawthorn ialah buah yang paling ditakuti oleh saluran darah yang tersumbat. Ramai yang tidak mengetahui kebaikannya. Hawthorn adalah makanan alkali semula jadi, kaya dengan vitamin dan asid organik semula jadi. Dapat menurunkan tahap kolesterol. Bahan-bahan dipilih daripada Yi Da Hong bintang emas. Hawthorn dibuang bahagian hulu dan hilir. Dikeringkan pada suhu rendah tanpa bahan pengawet. Pewarna atau perisa sesuai untuk kanak-kanak dan orang tua. Disyorkan anda memakan sedikit Hawthorn tanpa biji setiap hari. Ia kaya dengan protein dan pelbagai unsur jejak yang diperlukan oleh tubuh. Setiap gigitan lembut, asam, manis, dan kenyal. Penuh dengan aroma Hawthorn yang segar. Ia tidak hanya lazat, malah mempunyai nilai pemakanan yang tinggi, protein tinggi, lemak rendah. Teruskan pengambilan dalam tempoh tertentu, dan anda akan merasai pernafasan yang lancar, badan yang ringan, dan keselesaan menyeluruh. Sama ada pada waktu pagi atau selepas makan. Tiada yang boleh dibangkitkan.